Dalam surah Al-A'raf, Allah membawakan kisah Nabi Musa untuk sama-sama kita belajar erti sabar, berada pada pendirian, menjadi ahli syurga. Dan bila bercakap tentang sabar ini, ada topik pengurusan marah yang perlu kita pelajari dalam peristiwa Nabi Musa bertemu dengan Allah dan baliknya bertemu dengan kaumnya yang menyembah kepada anak lembu daripada emas sebagai satu daripada tanda kesyirikan, kedegilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Musa menguruskan kemarahan, menguruskan perasaannya itu, kita belajar dalam episod kali ini. Waj'alhu lana hujjatain ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني قال بئس ما خلفتموني من بعدي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami dua ayat daripada halaman yang ke-169, ayat 150 dan 151 daripada surah Al-A'raf yang terus membekalkan panduan untuk kita berada pada pendirian yang teguh dan tegap, menjadi ahli syurga, tidak menjadi orang yang 50-50 yang berada di atas pagar Al-A'raf. Dan pada hari ini kita akan membaca dua ayat, cuba memahaminya bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safas ke Pekan Jitera mencari mangga. Safas sihat ke? Masya-Allah ya. Semua ada ada ya. Itu kalau dalam mahraj itu ya bahagian mana tu Ustaz? Dia punya tegak sikitlah. Tegak sikit. Condongkan sikit ni. Kena condong sikit, tak boleh tegak sangat ya. Baik. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan terus ya belajar cara baca yang betul Ustaz ya. Cara baca yang betul dan cara pendirian yang betul ya. Kadang-kadang ada berdiri tapi dia tak berapa tegak sangat. Khawatir nanti apabila dia condong ke kanan ke kiri, ia jadi seperti Bani Israel yang kita minta Allah jauhkan. Mari sama-sama kita mohon dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan apakah ringkasan sinopsis bagi dua ayat terlebih dahulu. Ayat yang ke-150, keadaan Nabi Musa alaihissalam ketika kembali daripada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan kaumnya, dan apakah ucapan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Diikuti pada ayat yang ke-151, permintaan dan doa Nabi Musa apabila melihat dan memahami realiti yang berlaku sekembalinya daripada pertemuan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 150 dan 151 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton, pencinta-pencinta Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar hari ini? Moga-moga terus sihat, ceria, bahagia, dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bersama dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di bahagian yang pertama, halaman yang ke-169, berada di akhir-akhir juzuk yang ke-9. Allahu Akbar. Dah nak menghampiri 9 juzuk dah. Kan nak masuk juzuk yang ke-10 tak lama lagi insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah taala kita nak baca dulu terlebih dahulu dua ayat 150 151
Dua ayat, Safas, Ya, betul. Dua ayat kita nak cuba baca. Kalau kita perhatikan ayat 150 tu, ada kalimah-kalimah yang sukar juga untuk kita sebut, kan? Bi'sama. Lepas tu kita jumpa nanti wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhi, kena hati-hati, kan? Innal qauma stad'ifuni, afuni. Jadi kita cuba ayat 150, 151, dan nak tanya sahabat-sahabat istiqamah, apakah taranum permulaan ini? Silakan. Nahawan, bagi mic. Taranum Nahawan, kita cuba bersama baca sama-sama insya-Allah ibu ayah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Surah Allah Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-150 dan 151 daripada surah Al-A'raf, peristiwa apabila Nabi Musa sudah pun kembali bertemu dengan kaum Bani Israel selepas bertemu dengan Allah selama 40 hari. Apakah yang berlaku? Nabi Musa bertemu dengan kaumnya, menegur dan kaumnya memohon keampunan, memohon rahmat dan keampunan daripada dosa syirik yang dilakukan. Dan kemudian apakah yang berlaku? Nabi Musa, walamma raja'a Musa ila qaumihi, dan apabila Nabi Musa kembali kepada kaumnya, ghadbana asifan, iaitu dalam keadaan yang sangat marah dan sedih hati, Ustaz, maksudnya apa? Nabi Musa ni balik-balik dia dah marah dah. Macam mana pula dia boleh marah, kan? Belum lagi dia tengok sebenarnya, rupa-rupanya kalau kita lihat kepada CCTV nombor 20, dia ada 114 CCTV dalam Quran, Ustaz, Jadi bila CCTV nombor 20 tu surah 20 surah Taha, Allah ceritakan rupanya Allah dah beritahu dah Nabi Musa bila bertemu dengan Allah kata kaum kamu tu sebenarnya dia ketika kau tinggalkan itu, mula-mula Allah tegur Nabi Musa pasal Nabi Musa ni pergi lebih awal. Dia sepatutnya Nabi Musa kena pergi 30 hari tu, kan, tapi Nabi Musa datang lebih awal. Jadi apasal kamu datang cepat sangat? Kan, pasal sebenarnya dalam melaksanakan tugas mendidik ini jangan sampai kita nak mencari me time sampai meninggalkan kepada tanggungjawab mendidik tersebut. Ada orang dia kata macam jadi seorang ayah ke seorang ibu ke, kan, saya stres sangat ni, kan, saya nak tinggalkan anak saya, contohnya, kan. Tetapi rupanya Nabi Musa ketika dia tinggalkan lebih awal itu ditegur Allah. Dan rupa-rupanya ketika Nabi Musa mempunyai me time bersama Allah, bermunajat nak minta tengok Allah, kemudian Allah beritahulah, bercakap dengan Nabi Musa, pada waktu itulah rupanya kaumnya diuji dengan menyembah kepada
lembu, anak lembu yang dibuat daripada emas. Jadi Allah dah beritahu awal, maka balik-balik saja Nabi Musa sudah pun marah dalam keadaan kecewa, maka dia menyatakan apa? Bi'sama khalaftumuni min ba'di, ya, iaitu betapa teruknya, buruknya apa yang kamu buat ketika aku meninggalkan kamu, ya, selepas itu. Jadi disambung lagi, ajiltum amra rabbikum, apakah kamu ini ingin segera melangkau kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua maksud Ustaz, ya. Satu ialah mengapa kamu ni tak sabar sangat? Tunggulah aku balik dulu dapat kitab Taurat dan kita ikutlah, buatlah apa yang patut. Mengapa kamu tak sabar? Mengapa kamu tak sabar sehingga membuat amalan yang bersalahan dengan perintah Tuhan? Nombor satu, kefahaman. Yang keduanya ialah ajiltum amra rabbikum. Bila mereka tidak sabar, ini sebenarnya mereka bersegera ataupun ingin menjemput apa Ustaz, ya? Amra rabbikum itu salah satu maksudnya ialah ketentuan Allah untuk diazab. Ya, maksudnya kalau orang ni tak sabar ikut perintah Allah, sebenarnya beritahu pada Allah, Allah tolong azab kami. Ya, jadi itu teguran Nabi Musa alaihi salam masih lagi kepada kaumnya. Dan CCTV ataupun masih lagi, ya, tapi sudutnya difokuskan pada Nabi Harun pula. Ya. Tadi dah pada kaumnya dah tang pada Nabi Harun, ya, iaitu ada yang kata abang dia, ada yang kata sepupunya. Apakah yang dibuat oleh Nabi Musa? Kita ikuti sebentar lagi. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم صدق الله
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-150 dan 151 bagaimana kisah Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Beliau menegur kepada kaumnya itu, iaitu ajiltum amra rabbikum, apakah kamu ini ingin segera melangkau daripada perintah Tuhanmu dan juga segera untuk menjemput ketentuan azab daripada Tuhan kerana menderhaka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang disampaikan oleh Nabi Musa, reaksinya kepada Nabi Harun pula, ya, kepada orang yang diamanahkan untuk menjaga kepada Bani Israel ketika ditinggalkan Nabi Musa bertemu Allah. Kita baca ayat 150 sekali lagi untuk melihat babak seterusnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan yang baik dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca lagi sekali ayat 150. Kita cuba pula menggunakan taranum. Taranum apa pula? Hijaz. Okey, Hijaz. Boleh Safas? Boleh. Saya ke Safas? Saya nak cuba dulu. Ustaz dulu. Okey, silakan. Safas boleh cuba, jangan suruh saya tadabbur. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a ولا تجعلني مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-150 diteruskan apabila Nabi Musa wa alqal alwah, dia melemparkan lauh, iaitu papan yang terkandung lembaran Taurat, dan juga apa yang dibuat selepas itu wa akhadha, ni kerana marah ni Ustaz, kerana marah ni dilemparnya. Ada ulama menyatakan alwah itu diletakkan tepi. Maksudnya sepatutnya itulah yang paling penting, tapi diletakkan ke tepi. Dia pergi jumpa Nabi Harun, dia pergi sentap kepalanya. Kalau di dalam surah Taha itu kepala dengan janggut sekali Ustaz. Dia kalau orang Arab ke ataupun dalam tradisi di kawasan sana, dia rambut ni masih okey lagi, tapi kalau kena janggut Ustaz, itu memang marah betul. Kan? Kerana apa? Kerana janggut bagi orang lelaki di kawasan sebelah sana, ataupun kalau kita lihat kepada sunnah, itu adalah lambang kelakian. Jadi kalau dimain-mainkan begitu, okeylah anak main kan, tapi kalau dia rentak begitu, itu tanda kemarahan yang besar Nabi Musa kepada saudaranya, yajurruhu ilaih, dan dia menarik rambut saudaranya kepadanya. Maksudnya boleh bayangkan tuan-tuan, dah marah sangat ni kan, marah sangat pasal apa? Pasal macam tak buat kerja. Lebih kurang begitulah Jadi kata Nabi Musa ataupun kata Nabi Harun, Ibn tak sempat pun ada perkataan ya. Kalau ya tu maksudnya sempat lagi lah ni kan, tapi pasal dia sambil tu anak ummiku ataupun anak mami kan, dia ingatkan pasal apa? Mami, ibu adalah amat dekat dengan Nabi Musa. Nabi Musa dalam sejarah yang kita tahu, apabila ketika baby itu, maknya ini meletakkan Nabi Musa dalam basket itu, dan kemudian diletakkan di sungai. Kemudian maknya amat ialah anak Ustaz kan. Jadi hubungan Nabi Musa dengan maknya ini amat rapat, dan Nabi Harun tahu kisah itu, maka terus disebutkan anak mami kan, dah tak boleh cakap apa dah. Dan
innal qaumastad'afuni, sesungguhnya kaumku, ya, kaum Bani Israel itu menganggap aku lemah, wa kadu yaqtulunani, ya, hampir sahaja dia nak membunuhku, pasal dia menegur juga Ustaz, ya. Dan ini adalah satu pujukan daripada Nabi Harun dalam keadaan dah memang berapi dah tu, berapi. Jadi menggunakan nama mak itu, dia menyejukkan sikit dan kemudian memberitahu sebab. Ya, sebabnya ialah mereka ni sebenarnya memandang aku ni lekeh, tak macam dia memandang kau, kan. Kau memang strong character, mereka rasa macam aku ni second man, kan. Dan mereka hampir membunuhku. Fala tushmit. Apa maksud fala tushmit? Maka janganlah benarkan mereka. Istilahnya apa Ustaz? Kalau macam orang jatuh, mana jatuh, kan. Ini tushmit, maksudnya gembira kerana kemalangan yang ada pada orang lain. Jangan benarkan fala tushmit bil a'da, denganku para musuhku. Jangan sampai musuh kita tepuk tangan kata, tengok tu Nabi Musa dengan Harun pun bergaduh, kita, kan. Wala taj'alni, janganlah engkau jadikan aku ini sama dengan orang-orang yang zalim, yang syirikkan Allah itu. Jangan kau samakan. Aku dah buat kerja. Jadi bila Nabi Harun bercakap begitu, itu adalah pengurusan marah, Ustaz. Ya, bagaimana satu kita belajar di sini apa? Nabi Musa ini, kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, satu lagi nanti surah Al-Kahfi, ya, ada dua peristiwa di mana Nabi Musa ni strong character, di mana bab tegur ini dia tak boleh tengok benda yang tak. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas pun satu lagi kisah di mana tengok dia perempuan dua orang kena potong queue, dia walaupun baru dia kena kejar daripada Mesir, letih ni, tak ada apa-apa, tapi semangat untuk menegur itu ada. Bukan gedebeh. Bukan gedebeh, ya, tetapi dia memang tak boleh tengok benda tak betul. Dia akan fight. Tetapi dalam masa yang sama yang kita belajar dalam ayat ini, bila nak fight itu Ustaz, ya, kadang-kadang dia melangkau perasaan marahnya itu sampai ia boleh menyebabkan orang-orang di sekitarnya itu terpelanting ke tepi, kan. Yang menyebabkan nanti apa? Fala tushmit. Jangan sampai musuh lihat, tengok, ataupun syaitan kata tengok bermusuh dah. Okey, dah tugas kita dah selesai. Itu perkara yang perlu kita jaga-jaga ketika kita menegur kepada perkara dosa dan kemungkaran. Kena kawal. Walaupun kita mengiktiraf bahawa perasaan marah ada, tapi jangan sampai musuh tushmit, maksudnya bertepuk tangan, bergembira. Tengok, dah orang buat baik pun gaduh macam tu. Kita baik kita kan, buat dosa ni kita relax, cool je, kan, tak macam orang. Jadi kita tak nak jadi begitu. Dan lebih daripada itu ialah apa? Bagi Nabi Harun menunjukkan contoh agar diredakan dengan satu apa, panggil orang-orang, mengingatkan kepada ya, maksudnya soft point bagi Nabi Musa ini ialah Ibnu wahai anak kepada mami, kan, Umi. Dan seterusnya dijelaskan mengapa apa yang berlaku, bukannya terus sahaja menerobos kepada kata ya, tak buat kerja. Dan perkara ini kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, satu lagi Ustaz, ya, Nabi Musa ni bijak. Tapi kesan orang bijak ini kadang-kadang dia boleh jadi tak sabar, yang kita kena belajar daripada surah Al-Kahfi juga. Bila Nabi Khadir Ustaz, ya, kalau kita ingat Nabi Musa kena bagi, kata kamu ni takkan sabar ni nak belajar dengan aku, kan. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, Nabi Musa ni tengok dia ditegur terus, kan. Dan bila seorang yang bijak ini nak belajar dengan orang lain, salah satu kemahirannya apa? Sabar, ya. Jadi untuk menjadi ahli syurga kena belajar sabar. Dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Kahfi pun kita kena belajar. Dan bila jadi anak murid, kalau orang tak sabar saatnya, sampai 3 kali je lah, ya, 3 kali je dah habis. Kamu tak layak menjadi anak muridku, walaupun ia adalah seorang yang bijak bernama Nabi Musa. Membawa pada perkataan pilihan pada kali ini, kita saksikan perkataannya ialah fala tushmit bil a'da, ya. Syamita itu maksudnya gembira dengan kedukaan ataupun kemalangan orang lain. Satu kali saja disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, sebagai satu penegasan bahawa dalam hidup kita ini, kalau kita buat baik katnya, kena kawal perasaan betul-betul. Jangan sampai marah kita itu sampaikan tarik rambut, tarik ni, campak sana apa sebagainya, sehingga kan musuh melihat ini apa ni, kan, ya. Dan ini sebagai satu contoh panduan hidayah agar kita terus konsisten menuju kepada syurga Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا
yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okey, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. Waj'alhu lana hujjatain ya berjuang menempa susah, menanggung derita, menungkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudera duka, seorang mujahid membela tauhid. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti, tenang rasa silih berganti. Inilah sunnah orang berjuang, malamnya bagai rahib merintis sayu, dihiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat mencurah tenaga. Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Allah Safas, perjuangan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun dan Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ulama-ulama kita yang terdahulu, Safas, berjuang untuk menyampaikan ataupun mengeluarkan daripada cahaya kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu daripada peristiwanya ialah naik turun perasaan, misalnya emosi itu. Nabi Musa tadi ghadbana asifan, maksudnya marah, dalam masa yang sama marah kepada orang bawah ni jadi sedih kan. Dia marah kan, tapi sedih pasal apa, kau ngapa kan. Tapi kalau kepada orang atas dia marah itu pasal dia lain cara marah dengan orang atas, dengan orang bawah, anak, dengan orang-orang yang di bawah kawalan kita. Dah bagi tahu tapi kan, tetapi itu adalah perjalanan kisah Nabi, dan ia bukanlah sekadar mereka, ia adalah kisah kita sebenarnya. Kerana untuk ke syurga yang manis tadi Ustaz, memang inilah jalannya. Ya, bagi setengah orang kata, pahit betul kan. Tapi pahit itulah yang membawa kepada manis di syurga nanti, insya-Allah. Terima kasih Al-Fatihah Safas. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita melihat beberapa kalimah sebagai ulang kaji tajwid kita untuk episod kali ini. Tapi fokus kita ialah pada ayat yang ke-151, ayat 151. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi. Silakan. Qala rabbi ighfirli wa li akhi. Qala اغفر لي ولأخي. قال رب اغفر لي ولأخي.
tabarakallah. Alhamdulillah. Pertama sekali iaitulah pada qala. Qala huruf qaf, ada pada dia huruf alif mat kan? Qala, cuba. Qala. Kan? Kala, jadi longgar. Ini qala steady kan? Qala. Kemudian rabbighfirli, cuba. Rabbighfirli. Jangan tertukar dengan ain. Qala rabbighfirli. Jadi ain dekat dengan ain. So kena hati-hati, huruf ghain terletak di permulaan rongga kerongkongan kita, huruf gha dan juga huruf kha, kan? Kha dan juga huruf gha. Qala rabbighfirli, cuba. Qala rabbighfirli. Kemudian fir, ra yang sukun sebelum dia baris huruf fa baris kasrah baris bawah. Fir, cuba. Jangan fir. Fir, cuba. Fir. Qala rabbighfirli, cuba. Qala rabbighfirli. Itu ghain kita belajar tadi, kawan dia. Wali akhi. Wali akhi. Satu lagi huruf di permulaan rongga kerongkong kan, huruf ghain dan juga huruf kha. Wali akhi. Wali akhi. Wali akhi. Wali akhi. Okey, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, bagus, alhamdulillah. Itu yang pertama. Kita perhatikan yang kedua pula, iaitulah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa adkhilna fi rahmatik. Silakan. Wa adkhilna fi rahmatik. Wa adkhilna fi rahmatik. Wa adkhilna fi rahmatik. Masya-Allah, tabarakallah. Pertama, wa'ada. Wa'ada, huruf dal yang sukun. Wa'ada, qalqalah apa tu? Paling ringan lantunan dia. Sughra. Wa'ada. Cuba. Wa'ada. Tapi jangan putus suara. Wa'ad. Putuskan. Wa'ada. Wa'ada. Khilna. Kadang-kadang pembaca dia nak sebut huruf kha ni tak jelas ataupun tak tepat, kurang tepat, dia bunyi ha. Wa adkhilna, wa adkhilna, wa adkhilna. Cuba. Adkhilna. Fi jaga ha pedas. Fi rahmatik. Fi rahmatik. Ada setengah pembaca kadang-kadang dia baca fi rahmatik. Dia tipis bunyi ra. Fi rahmatik. Kan sepatutnya fi rahmatik. Fi rahmatik. Wa adkhilna fi rahmatik. Cuba. Wa adkhilna fi rahmatik. 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 Aywa, masya-Allah, tabarakallah. Baik, itu antara kalimah-kalimah untuk kita ulang kaji dari bahagian tajwid. Mari kita lihat pula apakah ayat paparan kita episod kali ini untuk kita cuba menghafal ayat pilihan kita untuk episod kali ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita perhatikan. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Silakan. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Qala rabbighfirli wa li akhi. Qala rabbighfirli wa li akhi. Nampak kan? Qala rabbighfirli wa li akhi. Qala rabbighfirli wa li akhi. Wa adkhilna fi rahmatik. Wa adkhilna fi rahmatik. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Qala rabbighfirli wa li akhi. Sambung. Wa adkhilna fi rahmatik.
Masya Allah. Cuba daripada awal. Qala sampai rahmatik. Satu, jangan tengok. 1, 2, 3. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Silakan. وأنت أرحم الراحمين. Sebenarnya wa anta arhamu ar-rahimin. Wa anta arhamur rahimin. وأنت أرحم الراحمين. Okay, cuba 3 perkataan. Wa anta arhamur ar-rahimin tanpa melihat. 1, 2, 3. أنت أرحم الراحمين. Kita cuba daripada awal. Qala rabbighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Silakan. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك Wa anta arhamur rahimin. وأنت أرحم الراحمين. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah dapat kita menghafal ayat 151. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah SWT terus memudahkan kita untuk menghafal ayat-ayat Allah SWT, dan Allah memudahkan kita untuk memahami isi kandung Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ke mana-mana, kita nak belajar ayat ini selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini. Seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-150 dan 151 daripada surah Al-A'raf. Pelajaran yang besar bagaimana pengurusan marah, pengurusan perasaan dalam kita mengajak manusia kepada kebenaran. Bagi ibu, bagi ayah, bagi pemimpin yang ingin melakukan kebaikan, namun dalam kita melakukan kebaikan ada harapan yang mengecewakan kita, Ustaz ya. Kita harapkan bahawa bagi Nabi Musa mengharapkan Bani Israel itu duduk diam-diam, ikut buatlah apa nak makan minum tak ada masalah kan, tapi janganlah buat hal menyembah kepada anak lembu yang dibuat daripada emas. Tetapi sudah tentunya Nabi Musa mempunyai misi untuk terus membawakan masyarakat Bani Israel itu kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menguruskan perasaan yang marah, kecewa, sedih ini, maka Nabi Harun mengingatkan kepada Nabi Musa bahawa sebenarnya dia dah buat kerja, Ustaz. Dia dah buat kerja sampai hampir nak dibunuh, ya. Kadu yaqtulunani, ya, dan lebih daripada itu Nabi Harun mengetahui tentang psikologi sosial, ya. Maksudnya ialah kalau dia dulu tegur, kaum ni tak suka. Kalau dia nampak Nabi Harun kena marah pula dengan Nabi Musa, lagilah mereka kata, tengok, buat apa kau tegur, kan susah. Lebih kurang begitu kan. Jadi Nabi Harun mengingatkan, fala tushmit bil a'da, jangan sampailah kepada musuh itu bertepuk tangan, bergembira dengan segala masalah kemalangan yang berlaku di antara kita. Maka Nabi Musa sedar tentang hakikat itu, apa realiti yang sebenar. Dan salah satu perbincangan ulama, Ustaz ya, ketika Nabi Musa diberitahu bahawa kaum Bani Israel ini menyembah kepada berhala, ya, daripada lembu emas itu, khabar dia kata, Nabi dalam hadis Nabi pun menyatakan tak sama dengan kal muayyinah, sesuatu yang kita nampak, ya. Pasal bila khabar itu Nabi Musa kata okey kan, dia tak cukup marah lagi, tapi dah tengok depan mata memang lain macam, sampai tarik rambut, tarik hilyah ataupun janggut Nabi Harun. Apakah pelajaran daripada perkara ini? Kadang-kadang kita dapat khabar, Ustaz ya, dia tak cukup power lagi, dia nampak depan mata, barulah ia akan menjadi lebih lagi menjadi, sama ada perkara itu buruk ataupun perkara itu baik. Dan itu sebabnya mengapa kita kena belajar Al-Quran, kerana khabar tentang syurga dengan nampak syurga dua perkara berbeza, Ustaz. Ya, tetapi kalau kita selalu terus mendalami ilmu, terus memberi fokus kepada khabar-khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka harapnya kita dapatlah, kalaupun tak sama macam melihat depan mata, Ustaz ya, tetapi kita dapat dah gambaran yang memberi kesan kepada iman kita untuk mengambil jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa sedar. Apakah perkataan Nabi Musa selepas dijelaskan oleh Nabi Harun? Ayat 151 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 151 kita nak baca lagi sekali, insya-Allah. Kita nak cuba baca dengan taranum sikah, insya-Allah taranum sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Surahul Azim, kata Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbil firli. Nabi Musa pun dah sedar, ya, hakikat sebenarnya. Nabi Musa mohon ampun kepada Allah untuk dirinya. Kerana apa? Kerana melampau-lampau marah, ya, dengan campaknya alwah, ya, Taurat tersebut, dan kemudian ditarik si abangnya tadi itu ataupun sepupunya tadi. Jadi terus memohon ampun kepada Allah bahawa murka ataupun marah itu perlu diasingkan dengan menegur kepada kaum ataupun abangnya tadi, ya. Dan lebih daripada itu ialah pasal dia tidak melihat hakikat sebenar. Dia terus je masalah, terus je Harun tak buat kerja, kan. Tapi sebenarnya
kena tanya dulu kan apakah yang berlaku tu. Perasaan Ustaz ni, kadang-kadang perasaan itu boleh berlaku, dan dalam hidup kita ini kalau berlaku peristiwa marah, maka kita diajarkan juga pada ayat 133 134 surah Al-Imran untuk terus memohon ampun pada Allah, pasal kalau marah ini tidak diuruskan dengan baik, itu menunjukkan kepada sifat tidak bertakwa yang dinyatakan pada ayat 134, uiddat lil muttaqin, kepada orang yang dapat menutup marah dalam kehidupan ini. Baik. Dan seterusnya dimintakan ampun kepada wali akhi, kepada saudaranya iaitu Nabi Harun. Apa pula dosa dia? Kan apa silap dia? Tak ada dosa. Apakah silapnya? Silapnya itu dalam perbincangan ulama kerana Nabi Harun ni tak cukup bertegas. Walaupun dah hampir nak kena bunuh dah tu kan, tapi Nabi Harun kata ini tak cukup tegas lagi ni, kalau tegas patutnya mereka tak buat. Jadi dan lebih daripada itu ialah khawatir kerana mereka menyembah kepada melakukan syirik itu, ada sesuatu yang belum dibuat oleh Nabi Harun, khawatir ianya menjadi asbab dosa kesilapan kepada Nabi Harun. Jadi dimintakan untuk akhi wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami dalam rahmatmu. Kalau kita perasan ini doa Ustaz kan, yang Bani Israel pun doa juga, tapi Bani Israel dia doa pada ayat 149 itu minta rahmat dulu, lepas tu minta ampun. Yang ini minta ampun dulu baru rahmat. Macam format Nabi Adam pada ayat 23 surah Al-A'raf. Jadi ceritanya apa? Mereka tak terlibat dengan perkara syirik, mereka terus memohon keampunan, dan bukan buat dosa pun Ustaz ya, kerana tersilap, kurang berbuat sesuatu yang ada. Dalam kes ini Nabi Musa marah tu bukan marah kerana dia punya ikan emas dibawa belayar ke, ataupun pisang emas dimakan monyet ke, bukan. Ini kerana bab-bab mungkar syirik yang berlaku dalam masyarakat. Cuma bila ianya diuruskan dengan cara kurang tepat, maka Nabi Musa memohon ampun, memohon keampunan untuk Nabi Harun, dan dimohonkan agar dimasukkan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa rahmat penting? Kerana dengan rahmat itulah maka mereka bertaut balik Ustaz. Ya, bertaut balik, mereka baik-baik balik, kerana orang-orang yang beriman perlukan rahmat Allah untuk bersatu dan meneruskan perjuangan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita berhikmah dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Itu yang pertama yang kita belajar daripada ayat 150. Yang kedua, kita segera meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Ya, bukannya kita terus rasa bahawa diri betul Ustaz ya, walaupun nampak macam betul, tetapi rupanya ada hakikat yang dijelaskan oleh Nabi Harun alaihissalam. Dan yang ketiga, kita terus berdoa memohon keampunan untuk diri sendiri dan saudara yang lain, kerana ini adalah antara sunnah daripada Nabi Musa alaihissalam. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diajar pada ayat 159 surah Ali Imran Ustaz ya, bila yang atas Jabal Ruman itu, pemanah itu turun kan, lagi kan kalah umat Islam, 70 orang terbunuh. Nabi diajarkan untuk maafkan mereka, minta ampun atas dosa besar mereka lari daripada tempat perang tersebut, dan wasyawirhum fil amr. Nak menceritakan bahawa Quran mengajar kita untuk mengawal perasaan walaupun kita bercakap tentang berjuang di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah menjaga sentiasa memberi hidayah kepada kita bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Rahman. Ampunilah salah silap kemaafan kami, kemaafan diampuni dah dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ke hadratmu ya Rahman wa ya Rahim. Ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami dalam mencari keridaan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami ya Allah dalam usaha kami untuk kami memperbaiki kehidupan kami menjadi lebih baik, diridai oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk menyumbang dan juga menyumbang idea jaringan untuk kita melebarkan lagi capaian apa yang kita belajar daripada surah Al-A'raf pada hari ini, dan harapnya masyarakat dipenuhi dengan perjuangan dengan kebenaran yang berteraskan kepada perasaan yang terurus agar ianya membawa kita menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan menyambung lagi, masih lagi kisah Nabi Musa, pelajaran besar untuk kita menetapkan pendirian kita untuk menjadi ahli syurga dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته